Sesungguhnya inisiatif ini sangatlah signifikan untuk kita semua memperkukuhkan lagi sistem penyelidikan biodiversiti di dalam negeri kita. Dan bagi ini sudah tentunya dapat memberi nilai tambah yang amat besar dalam kita memantapkan lagi proses penyelarasan, penilaian dan pengurusan permohonan kajian yang melibatkan data, lokasi, biodiversiti, sumber asli serta sumber maklumat strategik negeri Pahang. Yang berdasarkan laporan Majlis Biodiversiti Pahang sejak daripada tahun 2022 hinggalah ke tahun 2024, sebanyak 105 permohonan kajian telah dibentangkan di Mesyuarat Jawatan Kuasa Teknikal. Pada tahun 2022, sebanyak 40 kajian direkodkan. Manakala pada tahun 2023, sebanyak 34 kajian direkodkan. Dan pada tahun 2024, sebanyak 31 kajian direkodkan dengan tumpuan tertinggi kepada kajian fauna, iaitu sebanyak 17 kajian. Dan daripada jumlah itu, sebanyak 70 permit telah diluluskan, iaitu hampir 97% kadar kelulusan. Dan angka ini menunjukkan bahawa kesungguhan Kerajaan Negeri Pahang dalam menyokong penyelidikan yang sah dan mematuhi Akta Akses kepada Sumber Biologi dan Perkongsian Faedah 2017, Akta 795. Negeri Pahang ini ialah merupakan negeri yang terbesar di Semenanjung dan kita mempunyai khazanah biodiversiti yang amat luar biasa. Daripada Taman Negara Tasik Chengni ke hutan Sibat Kekal, kawasan tanah tinggi. Dan kekayaan biodiversiti ini bukan sahaja aset ekologi, tetapi juga menjadi pusat sumber ilmu, pembangunan komuniti dan juga sebagai satu daya tarikan pelancong yang lestari. Dan bagi hari ini adalah peranan penting untuk menambah baik sistem pengurusan permohonan kajian. Dan agar setiap kajian penyelidikan dijalankan dengan lebih baik, lebih telus, lebih teratur, berintegriti dan akhirnya memberi manfaat kepada negeri Pahang dan khusus kepada rakyat. Saya amat berharap bengkel ini dapat menambah baik garis panduan permohonan kajian, dapat mewujudkan sistem kelulusan yang lebih cekap dan mesra pendidik, memastikan hasil kajian dapat dimanfaatkan dalam negeri, dalam dasar negeri, pemeliharaan biodiversiti dan juga pembangunan mampan. Saya berharap segala pengetahuan, modul dan garis panduan yang diperkenalkan dalam negeri ini dapat digunakan secara konsisten dalam tugasan harian. Lebih penting lagi, saya berharap jaringan kerjasama yang terjalin sepanjang bengkel ini terus diperkukuhkan demi memastikan proses pengurusan permohonan kajian mampu dilaksanakan secara lebih efisien, lebih telus dan juga dengan lebih berkesan.